2 daripada 7 remaja yang lakukan jenayah ini didakwa di bawah Seksyen 302 kerana membunuh dan seorang di bawah Seksyen 307 dengan cubaan pembunuhan. Tetapi memandangkan mereka adalah kanak-kanak di bawah undang-undang, mereka tidak boleh dijatuhi hukuman gantung. Pada 2023, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan mereka. Namun nasib mereka kini bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Inilah yang membuatkan kes ini terus panas. Adakah keadilan dah berjaya dicapai? Hukuman penjara bagi remaja jahat ini perlu dijalankan amaran terkuat. Kita perlu hentikan budaya zero empathy ini. Tragedi ini sepatutnya menjadi titik perubahan kepada piawaian keselamatan pusat tahfiz dan juga sekolah-sekolah agama dalam Malaysia. Adakah semua pusat tahfiz sekarang dah patuh kepada piawaian keselamatan Jabatan Bomba? Kita perlu selidiki.